Cari duit semua boleh, tapi simpan tu yang ramai gagal. Nak tahu sebabnya? Komen nak belajar, lepas tu like, save, share video ini untuk siapa yang perlu ilmu ini. Pertama, consumption trap. Marketing pandai main psikologi. Contoh flash sales 3 jam terakhir buat you rasa kalau tak beli, rasa rugi. Kedua, lifestyle inflasi. Gaji naik sikit, terus nak upgrade phone, kereta, rumah. Akhirnya saving tetap kosong. Ketiga, tekanan sosial. Media sosial buat kita rasa kena tunjuk branded baru nampak berjaya. Dan jangan lupa, otak kita memang suka gratifikasi instant. Puas hati sekarang, menyesal kemudian. Nak lawan benda ini ada 3 cara. 1. Cari happiness threshold. Cukup itu cukup. Jangan kejar tanpa henti. Kedua, buat cara delay. Nak beli apa-apa, tunggu 3 hari. Kalau masih perlu, baru beli. 3. Amalkan perbelanjaan value. Belanjakan benda yang bagi return jangka panjang, macam ilmu, skill business atau pengalaman. Oleh itu, simpan duit bukan pasal tahan diri, tapi pasal kawan masa depan. You nak bebas buat pilihan, bukan terikat dengan hutang. You rasa paling susah simpan duit kat mana? Komen kat bawah. Jika you pun perlu cari duit lebih, tekan link bio saya atau bonus offer. Isi maklumat anda, saya tunjuk nanti.